Perhatian kepada penyimpan ASB. Syabas. Dividen ASB 2025 sudah diumumkan iaitu pada kadar 5.75%. Sama macam tahun lepas. Kalau anda simpan RM100,000 di ASB bermula Januari 2025 dan tak keluarkan simpanan tu sepanjang tahun, pulangan yang anda terima adalah sekitar RM5,750. Wow, boleh tahan. Simpanan ini selamat dan stabil. Tapi kadar pertumbuhan kekayaan anda agak sederhana. Okey, jom kita bandingkan pula dengan simpanan emas. Pada Januari 2025, harga emas adalah sekitar RM409 segram. Dengan modal RM100,000, anda boleh dapatkan dalam 244 gram emas. Hari ini, harga emas sudah pun meningkat kepada lebih RM635 segram. Menjadikan nilai 244 gram emas tersebut telah mencecah lebih RM150,000. Perbezaan jumlah nilai ini sangat ketara. ASB bagi pulangan sekitar RM5,750, manakala emas menunjukkan peningkatan nilai sekitar RM50,000. Hasil daripada kenaikan harga emas. Maksudnya, RM100,000 anda boleh menjadi RM105,000 atau RM151,000 bergantung kepada kaedah simpanan yang dipilih. Sebab tu penting menabung dengan ilmu. Menyimpan wang di ASB bukan satu kesilapan, tapi kalau keseluruhan simpanan disimpan dalam bentuk tunai, nilainya sebenarnya semakin susut tanpa kita sedar dan pulangannya lebih kecil berbanding emas. Untuk memaksimumkan simpanan jangka panjang, simpan dalam bentuk emas boleh menjadi satu pilihan yang bagus. Untuk bermula, anda boleh isi borang biru yang saya sediakan dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Saya doakan semoga anda capai saving 1 kilo emas lebih cepat dengan ilmu. InsyaAllah.